Aku selalu doa apa tau dengan Tuhan kan. Memang every lepas solat memang ni doa aku. Antaranya lah, doa panjang tapi antaranya lah, berikanlah aku kekuatan dalam menempuh segala dugaan yang kau berikan. Memang itu ayat aku kan. Berikanlah aku kekuatan. Tapi sekarang aku dah tak doa gitu dah. Aku nak cerita apa? Lepas tu no wonder lah aku diuji kan. Sebab aku nak diberikan kekuatan tu. Ujian-ujian yang aku dapat ni kan, macam-macam guys. Tak payah cerita lah, tak payah cerita. Ni aku dengan Tuhan je tahu. Aku rasa aku salah dalam berdoa tu kan. Tuhan nak bagi kau kuat ni, dia kena uji dulu kan. Aku pula nak kekuatan. Aku pula nak kekuatan. Memang kena uji dulu kan. Uji kau-kaunya. Ujian aku kan, Sampai aku boleh faham apa tau, kenapa orang nak bunuh diri. Aku boleh sampai tahap macam tu. Oh, macam gini agaknya feel orang nak bunuh diri tu kan. Macam mana dia punya struggle of life tu. Oh, baru aku faham. Tapi aku jauh lah nak bunuh diri tu, memang jauh lah. Kita ada iman kuat juga kan. Tapi aku boleh faham lah. Aku boleh faham. Dengan ujian aku tu aku boleh faham. Oh, macam gini agaknya kalau orang nak bunuh diri. Macam gini agaknya rasa yang dia rasa. Rasa down, rasa sangat teruk, apa semua tu kan. Ni aku sharing ni bukannya nak cerita buruk aku ke, aib aku ke. Tapi sharing sekadar perkongsian. Kalau kau rasa perkara yang sama, InsyaAllah ada jalan keluar. Janganlah buat perkara-perkara buruk, bertatu lah bagai kan. Tapi kalau diuji, sabar je lah kan.